Kedai besar tapi harga ramah. Okay, so guys, kedai kita bukan saja buat kereta Velfire lah, Toyota yang besar ke. Sebenarnya kita pun ada buat 4x4, buat Rolls Royce, buat Ferrari, buat Lamborghini, kereta mewah-mewah semua ada. Tetapi ada juga orang salah faham, kedai kita besar-besar, kita buat kereta mewah sahaja. Kita ada juga buat kereta kecil. Nampak sekarang ada satu biji Viva yang tengah buat tukar rim dengan tayar. Okay, korang boleh tengok sini, dia tukar rim K2, okey? Yang hari itu Wan Cina kata dekat market dah 20 lebih tahun. K2, okey, dengan tayar Westlake, okey? Tayar mampu milik, okey? So kita tengok hasil pemasangan dan juga proses pemasangan dia macam mana. Jom. Bukan saja untuk rim Viva, kita ada juga rim untuk Kelisa ke, Kancil ke, PCD 110 kan, Kancil ke, kereta yang kecil-kecil apa semua. Memang semua kita ada. Tak banyak tetapi ada juga lagi, nampak dekat sini. Selain daripada itu, kita ada juga banyak rim second. Nanti Wan Cina buat satu episod untuk rim second. Okay? Korang tengok kereta lama ni, dia pasang dengan rim K2 ni terus jadi kereta baru. Memang cun gila guys. Okay? Dia pakai tayar saiz 165 50 15 lah. Sebab takut nanti pakai 175 tu bawa orang nanti zagat. Okay, so inilah hasil pemasangan rim K2 dengan tayar Westlake pasang dekat kereta Viva ni. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video kali ini, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Kedai Wan Cina adalah kedai yang sangat mampu milik untuk semua orang. Okay, so macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.